Hai, Assalamualaikum. Jom masak-masak lagi dengan saya. Kali ni saya buat fudgy brownies. Fudgy brownies yang moist, soft dan sangat-sangat sedap. Resepi kali ni versi bajet tau, tapi rasa premium. Sebab sebelum ni saya pernah buat guna banyak dark chocolate coin. Okey, yang tu mahal sikit kan. Kali ni kurang dark chocolate coin, tapi kena tambah dengan serbuk koko. Dan percaya tak, hasilnya sama macam yang saya buat guna dark chocolate coin yang banyak tu. Inilah part yang paling saya tunggu-tunggu bila siap masak. Okey, mestilah nak rasa kan? Jom teman saya rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya, Masya Allah, Alhamdulillah. Okey, moist je. Manis pun just nice. Okey, sebab Nutella ni manis kan. Jadi base ni saya buat tak manis sangat. Jadi bila makan, lepas tu dengan biskoh pula, ya Allah. Memang nikmat betul. Nak tunjuk dekat sahabat dalamnya. Macam tu ya. Moist je kan. Saya tak suka yang macam keras, yang keki tu. Saya suka yang macam ni. Cuba tahu sahabat semua. Saya guna loyang 8x8 x 1.5 yang ada cutter sekali ya. Okey, sekarang saya greasekan setiap besi cutter ni dengan margarin ataupun saya guna buttercup. Okey, jangan greasekan dengan minyak ya. Okey, grease tu janganlah terlalu sedikit ataupun terlalu banyak. Okey, agak-agak ini kali pertama tahu saya guna ni. Okey, boleh tengok cara-caranya. Mulakan dengan pasang kedua-dua hujung dulu. Okey, kemudian diikuti dengan yang lain. Sekarang rapatkan besi yang hujung tu kemudian terbalikkan. Seterusnya masukkan besi yang paling hujung sekali. Kemudian dah boleh susun besi yang lain. Mudah ya kita guna loyang yang siap ada cutter. Nanti tak payahlah nak potong brownies tu nanti. Okey, dah siap dah pasang cutter. Sekarang saya oleskan buttercup pada loyang. Kemudian letakkan baking paper. Jom kita tengok bahan-bahannya. Saya mulakan dengan bahan-bahan A. Kita perlukan 160 gram gula perang. Gula perang ni saya blend halus dahulu ya. Supaya nanti cepat larut. Seterusnya 2 biji telur grade A. Tips penting kat sini mesti guna telur yang fresh. Maksud fresh kat sini bila kita pecahkan telur, kuning telur tu tak pecah. Telur fresh ni penting supaya brownies nanti naik cantik je. Satu lagi, mesti pecahkan telur dalam bekas dahulu ya. Kemudian tengok dahulu. Kuning telur tu mesti keluarnya sebiji-sebiji dan tak pecah. Saya buangkan dahulu pusat telur ni. Okay, ini nak elakkan daripada bau hanyir. Seterusnya kita akan masukkan 1 sudu kecil ataupun 1 penutup esen vanila. Ini nak menambahkan lagi bau wangi dan nak elakkan bau hanyir telur. Seterusnya kita lihat bahan B. Kita perlukan 100 gram tepung naik sendiri. Saya guna jenama Bluki. Ini yang terbaik. Okay, kita dah tak perlu masukkan baking powder ya. Sebab dalam ni dah ada. Seterusnya 40 gram serbuk koko. Kedua-dua bahan ni kita kena ayak dahulu. Kita ayak kedua bahan ni. Ianya merupakan tips yang penting. Supaya ianya tidak berketul. Dan supaya permukaan brownies cantik. Seterusnya kita lihat bahan C. Kita perlukan 130 gram dark chocolate coin. Saya guna jenama Beryls. Dan 100 gram buttercup. Jom kita tengok cara-caranya. Mula-mula kita akan masukkan gula perang, telur dan juga esen vanila. Okey, whisk dahulu sehingga kesemua bahan ini larut. Okey, terutama sekali gula ya. Okey, pastikan gula ni hancur dan larut sepenuhnya. Okey, ni tips penting. Kalau tak larut, permukaan brownies tak berkilat dan juga kurang fudgy. Kenapa saya blend halus dahulu gula perang tu?
supaya masa untuk kita pukul dengan telur tu tidak terlalu lama ya. Kacau sampai gula larut dan sebati. Okey, tak perlu sampai telur tu kembang. Sekarang saya tunjukkan cara double boil coklat dengan betul. Okey, periuk yang di bawah ni mesti lagi kecil daripada yang atas dan air tu tidak mencecah periuk yang kita akan letak coklat. Ingat ya, waktu kita cairkan coklat, jangan ada pun setitik air masuk ke dalam coklat. Okey, tapi saya guna double boiler ni untuk cairkan coklat. Mula-mula saya masukkan air ke dalam periuk di bahagian bawah. Okey, saya pastikan air tu tidak mencecah periuk yang di bahagian atas. Saya masukkan coklat dan juga buttercup. Bila air tadi dah mendidih perlahan, terus letakkan periuk kedua ke atasnya. Okey, kita kacau-kacau dan pastikan coklat dan juga buttercup cair sepenuhnya. Lepas tu angkat dan lap bahagian bawah periuk. Semasa coklat tadi masih panas, terus sahaja masukkan ke dalam adunan telur tadi dan cepat-cepat kacau ya. Okey, ini untuk dapatkan kedutan pada brownies. Okey, mesti guna coklat yang masih panas. Bila kita guna kaedah double boil, coklat tu tak cukup panas untuk masakkan telur ya. Suhu tu sekadar cukup untuk cairkan coklat sahaja. Jadi lepas tuangkan coklat panas dalam adunan telur, terus gaulkan sebati. Okey, telur tak jadi scramble pun, jangan risau. Baiklah, sekarang dah boleh masukkan ke semua serbuk koko dan juga tepung naik sendiri yang telah diayak. Kalau nak guna tepung gandum pun boleh, tapi kena tambah setengah sudu kecil baking powder. Okey, sekarang kacau-kacau sebati. Okey, dan kita buat teknik kaut balik. Dekat sini tips penting dia, jangan overmix ya. Gaulkan sehingga sebati, serbuk koko dan juga tepung. Waktu ni jangan terlebih gaul. Okey, sebab nanti tekstur akan jadi seperti kek ataupun keki. Okey, dan nanti tak lembap macam fudgy. Sekarang dah boleh tuangkan adunan ke dalam loyang. Okey, tips penting kat sini, kita tuangkan tinggi-tinggi macam ini. Ini penting untuk buang gelembung udara yang besar. Okey, masa adunan tu jatuh ke dalam loyang, gelembung udara yang besar tu lebih mudah pecah. Jadi hasilnya brownies lebih padat dan fudgy. Bila kurang gelembung udara, okey, maka kuranglah lubang-lubang besar pada brownies selepas dibakar. Jadi potongan brownies akan jadi lebih cantik. Selepas tu ratakan brownies. Okey, dan hentak-hentakkan sedikit ya. Sekarang dah boleh letak cutter. Okey, teknik untuk angkat cutter, pegang kedua-dua hujung. Okey, supaya tak jatuh terburai nanti ya. Lepas tu tekan ke atas adunan. Bagusnya kita guna loyang yang ada cutter ni. Sebab cutter besi ni dia mengalirkan haba. Okey, jadi setiap keping brownies tu akan masak sekata. Lepas siap masak nanti, tunggu sejuk. Kemudian buka cutter. Okey, dan brownies kita dah siap dipotong. Hasilnya potongan sama besar dan cantik. Tadi saya telah pun panaskan oven pada suhu 150 darjah Celsius selama 10 minit. Ingat ya, lepas kita siapkan adunan tu, kita terus bakar. Saya bakar brownies pada suhu 150 darjah Celsius selama 40 minit. Okey, saya letak rak paling bawah. Guna api atas bawah dan offkan kipas. Okey, saya guna oven 60 liter. Suhu ni bergantung kepada oven masing-masing dan kita kena guna oven thermometer ya. Itu lebih tepat. Selepas 40 minit, saya offkan switch oven dan saya renggangkan pintu oven. Biarkan brownies duduk dalam oven tu lebih kurang 10 minit. Ini adalah juga tips untuk dapatkan kedutan pada brownies. Nak cek brownies kita dah masak ke belum, brownies ni renggang daripada tepi loyang. Untuk fudgy brownies, bila kita cucuk dengan lidi, ada soft crumb sedikit lekat pada lidi. Okey, itu dah masak betul.
Elakkan dari bakar sampai lidi jadi licin dan bersih ya. Ini maksudnya terlebih masak. Okey, sekarang dah boleh keluarkan baking paper daripada brownies. Pastikan brownies betul-betul sejuk dahulu ya. Dah boleh keluarkan cutter satu persatu. Keluarkan cutter ni perlahan-lahan ya. Yang bahagian ni tekan-tekan sedikit, okey, sampai bawah bagi putus. Sekarang dah boleh hias brownies mengikut kreativiti masing-masing. Okey, yang ini saya drizzlekan dengan Nutella. Saya hias brownies dengan buah strawberry, badam cincang yang telah disangai dan juga lotus biscoff crumbles. Serius sangat sedap fudgy brownies ni. Kepada sahabat semua, jangan lupa cuba ya.